أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب ذا الجلال والإكرام وأتوب إليه من جميع المعاصي كلها والذنوب والآثام ومن كل ذنب أذنبته عمدا وخطأ ظاهرا وباطنا قولا وفعلا في جميع حركاتي وسكناتي وخطرتي وأنفاسي كلها دائما أبدا سرمدا من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم عدد ما أحاط به العلم وأحصاه الكتاب وخطه القلم وعدد ما أوجدته القدرة وخصصته الإرادة ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا وكما يحب ربنا ويرضى أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي غفار الذنوب ذا الجلال والإكرام وأتوب إليه من جميع المعاصي كلها والذنوب والآثام ومن كل ذنب أذنبته عمدا وخطأ ظاهرا وباطنا قولا وفعلا في جميع حركاتي وسكناتي وخطرتي وأنفاسي كلها دائما أبدا سرمدا من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم عدد ما أحاط به العلم وأحصاه الكتاب وخطه القلم وعدد ما أوجدته القدرة Testing. Boleh dengar suara cikgu? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Ada benda yang cikgu nak tukar sebabnya cikgu baru buka cikgu punya ni. Sekejap, kenapa tak jadi ni?
Okay, tak apalah kalau macam tu. Tak boleh nak pakai apa? Headphone baru cikgu beli. Cikgu beli dah. Adik cikgu beli. Hadiah hari jadi terawal. Okay. So, apa khabar semua? Khabar baik cikgu. Baik, Khabar baik, cikgu. Sehat. Penat tak? Nak kelas? Okay ke tak ni? Okey. Okay. Perlahan je Zara okay dia tu. Tak bersemangat seperti biasa. Okay. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Okay lah, baiklah kita mulakan kelas kita pada pagi ini dengan bacaan doa oleh nama lelaki pertama cikgu nampak kat sini. Siapa ni? Muhammad Daniel Haris. Bob, ketuai bacaan doa. Ya, cikgu. Okay. Baca doa. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taf alaina hikmataka wa yashir alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi. Cikgu. Amin. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri. Sadli yassir li amri. Wa Tak ingat dah, luqdatan cikgu. min lisani yafqahu qawli. Lisani yafqahu qawli. Amin. Okay. Harapnya semua get ready lah untuk kelas hari ni. Kita target berapa topik? 3? 2. Okay, saja je. Okay, so hari ni kita akan masuk modul 5. Kita recall balik masa kita buat perkongsian hari tu, kita ada bincangkan mengenai pembubaran. Salah satu asbab pembubaran adalah dia bertukar daripada entiti perkongsian kepada syarikat. Okay, boleh dapat kaitan kenapa kita belajar topik ni? Alamak, tak ada orang respon cikgu. Are you there, class? Yes. Yes, okay. So boleh dapat kaitan sikit lah. Okay, itu antara kaitan yang mengenai topik syarikat hari ni. So, apa syarikat yang biasa awak dengar? Masa chapter 1, you guys buat. Buat latihan, berkumpulan. PDPR, cikgu suruh buat slide. Ingat tak? Astro. Yes, Astro. Lagi? Petronas. Ya. Petronas. Semua tu adalah syarikat-syarikat yang besar. So basically bila syarikat besar, jadi dia memerlukan modal yang besar, berjuta-juta. So dulu kita main ratus-ratus je. Jadi sekarang ni masuk je chapter ni kita jadi jutaria. Okay, jutaria. Kita jadi jutawan. Kita main juta-juta je semua. So dalam chapter ni kita akan belajar apa itu jenis syarikat berhad. Ada dua jenis. Syarikat persendirian, satu lagi syarikat awam. Yang kedua kita akan belajar jenis modal yang kita akan belajar satu je. Modal diterbitkan dan berbayar penuh. Kemudian modal share tu dia akan terbahagi kepada dua. Share keutamaan dengan share biasa. So nanti kita akan go further in deep lah apa tu share keutamaan, apa itu share biasa. Dan last sekali adalah jenis dividen. Dividen interim dengan dividen akhir. Interim ni kalau awak dengar macam BWP interim ada pernah dengar tak? Ke tak pernah dengar? Tak pernah? Okey. Kalau tak pernah dengar itu, interim kat mana you guys kena pernah dengar interim? Maksudnya basically interim ni dia tengah-tengah lah, in the term. So dalam bahasa Inggeris kalau kita ada satu tempoh in the term, interim ni kat tengah-tengah. So akhir tu di hujung selepas kita dapat tahu keuntungan sesebuah syarikat. So paling penting sebenarnya part pengiraan adalah dekat jenis modal share, lagi satu dekat dividen. Ada dalam kita akan belajar ledger, sedikit ledger untuk kita record bagaimana share ini diterbitkan, dibayar and then ditutup. So kat situ kita akan dapat tahulah kat mana ledger mana yang akan terlibat. Okay, so syarikat berhad menurut share kita ada akta.
Guys, cuba recall balik akta apa yang mengikat perkongsian, entiti perkongsian. Akta apa? Kelas. Akta 196. 196? 196 je? Uish, lama betul akta tu. 196. 19? 19. 19? 1961. 1961, anda yakin? Yakin cikgu. Yakin. Yakin? Okey, betul. Okey, so jadinya itu akta yang mengikat perkongsian. So kalau akta syarikat dia baru je revise. Okey, awak nampak kat situ akta 2016. Okey, apa itu syarikat? Dia merupakan satu badan korporat yang diperbadankan mengikut akta syarikat atau mana-mana elemen sebelumnya. So sebelum-sebelum ni ada akta syarikat yang dia revise. Okey, best belajar tentang akta adalah akta itu sentiasa berubah. Awak suka tak benda yang sama je ke bosan? Bosan. Kan? Hari-hari makan ayam. Hari-hari ayam kari, ayam kari, ayam kari. Mesti bosan kan? So kita pun nak kelainan. So kalau awak belajar akta, dia sentiasa berubah. Kalau dalam subtopik, dalam accounting pun sama. Kita ada apa accounting, bot yang membuat piawaian. Siapa tahu? Siapa ingat? Chapter 1, tingkatan 4. MASB. Apa dia tu? Malaysian? Accountant. S? Standard? B? Board. Yes, okay. Itu dia akan sentiasa, sebab sekarang ni dunia sentiasa berubah. So kalau ada benda-benda baru, contoh bila kita implement GST, bagaimana kita nak rekodkan GST. Bila kita implement something new, benda yang berlaku. Contoh zaman dulu kita tak ada, kita kurang intangible asset. Intangible asset ni benda-benda yang macam pattern ataupun macam apa lagi, hak milik cipta tu kurang. So bila ada wujud perkara-perkara baru ni, pattern, hak cipta ni semua, barulah kita ada akta juga macam tu. So dia sentiasa berubah. FRS, Financial Reporting Standard, itu akan sentiasa berubah. So account ni dia sentiasa hidup sebenarnya, untuk pengetahuan awak. Okay, so kita pergi tata cara penubuhan. Okay, ini soalan kertas 1 at the same time soalan 1 kertas 2 bahagian A, wajib jawab. So dia tanya apa itu tata cara penubuhan syarikat. So mula-mula macam contoh awak semua nanti akan belajar, kalau sekiranya awak further in accounting, awak akan belajar company secretary. So kat sini dia akan jelaskanlah apa tu tata cara penubuhan syarikat secara mendalam. So kat sini kita kena buat carian nama. Contoh syarikat awak nak buat Google Inc. Tak boleh lah sebab dah ada nama Google Inc. Contoh awak nak buat nama apa lagi? Petronas lagi, sedangkan dah ada nama Petronas, so awak tak boleh lah. So kita buat carian nama, contoh cikgu nak buat nama Aima. So ada syarikat dah ada nama dah, Aima Enterprise, tak boleh lah, so kita kena tukar nama tersebut. So lepas dah dapat carian nama, kita dah buat carian nama di Suruhanjaya Syarikat Malaysia. And then kita akan mohon nak buat nama tersebut sebagai nama syarikat kita. So dulu, sebab itulah kalau awak perasan, apa nama syarikat air dekat tempat masing-masing? SAJ. Syabas. So nama dia berbeza-beza, betul tak? Ke sama je? Berbeza-beza. Lain. So Syabas, MJ, syarikat dulu masa cikgu kat di Kelantan, nama dia Syarikat Air Kelantan. Kalau dekat sini Syarikat Bekalan Air Malaysia, Selangor, macam tu nama dia berbeza-beza. So disebabkan itulah, so kita tak boleh sama. Sebab nanti menimbulkan kekeliruan kepada orang yang nak beli share, orang yang nak berurusan dengan kita. So kita tak boleh ada nama sama. So next adalah kita akan menyerah simpan permohonan perbadanan syarikat. So kita ada satu borang, kita hantar kepada SSM. So lepas tu kita kena bayar fee. Fee ni dalam bahasa Melayu apa? Fee lah juga kan? Dalam kata lain apa dia? Bayaran. Yes, bayar. Pembayaran
yuran, biasanya yuran pendaftaran lah, tapi dia tukar, dia pinjam bahasa Inggeris fee kepada fee. Fee kepada fee. Okay, fee pendaftaran. Biasanya fee pendaftaran ni berdasarkan berapa jumlah kita punya modal yang kita nak terbitkan untuk syarikat kita. Contoh 5 juta. So dia ada table dia. 5 juta berapa ringgit fee kita kena bayar. Macam tu. Okay. So next adalah kita akan tunggu notis perbadanan. Apa itu notis perbadanan? Ini dia. So basically awak semua ada sijil lahir kan? Betul tak? My kid. Betul. So inilah sijil lahir untuk syarikat Berhad. So dia ada satu notis perbadanan yang dikeluarkan oleh SSM. So bila ada benda ni maka kita dah boleh lah subhanallah la ilaha illallah, meneruskan kita punya urus niaga syarikat. So dalam syarikat kita ada perlembagaan syarikat. Kalau masa kita belajar dekat perkongsian dulu, apa yang mengikat perkongsi? Apa yang mengikat perkongsi? Kelas? Perjanjian. Yes, betul. Ikatan perjanjian perkongsian. Itu. Ataupun kalau dia tak ada tu, kita ada kita punya akta perkongsian. So, next adalah kat sini dalam perlembagaan syarikat tu ada apa? Okay, ada tujuan syarikat kita ditubuhkan. And then ada keupayaan, hak, kuasa, keistimewaan syarikat. Contohnya, kuasa dan tanggungjawab lembaga pengarah. So, sekarang ni kita ada lembaga pengarah yang akan kontrol syarikat. So, lembaga pengarah pun dia terbahagi kepada dua. Eksekutif dengan bukan eksekutif. So, itu awak tak akan belajar sekarang lah. Awak akan belajar nanti dekat universiti. Macam eksekutif tu, dia execute. Dia yang buat. Dia duduk dalam syarikat. Non-eksekutif maksudnya dia tak kerja dengan syarikat tetapi dia salah seorang daripada lembaga pengarah untuk menjadi watchdog. Bahasa Melayu watchdog apa kelas? Watchdog. Pemerhati. Sama ada lembaga pengarah yang execute tu menguruskan syarikat tersebut secara fair and fair view. Maksudnya secara murni hati and then tak ada conflict of interest. Bahasa Inggeris conflict of interest. Guys, conflict of interest bahasa Melayu. Tolong cikgu. Konflik faedah. Bukan. The conflict of interest which is macam like you buat sesuatu syarikat tu untuk kemajuan syarikat. Bukannya sebab you dapat something from that syarikat. Is it understand with the meaning of conflict of interest? Clear? Kurang. Faham. Kurang. Okay, contoh awak adalah pengarah. Okay, kita sama-sama ada 5 orang pengarah syarikat. So sekarang ni kita nak run syarikat disebabkan kita nak kemajuan ke atas syarikat tersebut. Bukannya bila kita dapat keuntungan, kita gain something from syarikat kan. Confirm lah kita akan dapat bonus, kita akan dapat apa lagi daripada syarikat. Ataupun kita dapat privilege from the syarikat due to kita usaha. So jadinya kita nak elakkan benda tu semua sebab tu ada lembaga pengarah yang tidak bekerja dengan syarikat tersebut. Dia hanya memerhati dan melihat sama ada pengarah-pengarah yang dalam syarikat tersebut menjalankan tanggungjawab mereka. Basically itulah. Okay, faham? Faham. Okay, good. So next adalah cara pembayaran dividen pun kita akan statekan dalam perlembagaan syarikat. Next adalah perkara-perkara lain pengurusan dan pentadbiran sesebuah syarikat. Ada dalam lembaga Nanti in deeply awak akan belajar syarikat ni dia ada dua, MOA dengan AOA, Memorandum of subhanallah, apa bahasa Melayu dia? Bahasa penuh dia kejap MOA and AOA. Memorandum of Association, lagi satu Article of Association. So basically dalam tu ada fundamental data yang dalam syarikat, lagi satu artikel tu macam mana rules and regulation kita nak urus takbir kita punya syarikat. Macam tu. So you will learn it soon nanti. Tapi dalam kita punya syllabus kita tak ceritakan benda tu semua. Okay, next adalah ciri-ciri syarikat. So ciri-ciri syarikat
entiti berasingan. So bermakna kalau kita jadi kita hanya owner saham sahaja. So kalau berlaku apa-apa dekat situ, kita takkan dia ambil kira lah. Okay, liability terhad. Liability terhad maksudnya sekiranya contoh awak pemegang saham, syarikat mengalami kerugian. So kerugian yang awak adalah awak tak dapat dividen at the moment. Okay, kalau awak share biasa, awak tak dapat dividen langsung lah untuk tahun tersebut. Tetapi kalau awak pemegang share keutamaan, hak awak adalah sentiasa kena bayar. Maksudnya kita sebagai syarikat, kita kena bayar dividen kepada pemegang syarikat, pemegang saham, pemegang share keutamaan, kita utamakan. So maksudnya dia ada dividen walaupun company kita mengalami kerugian. Okay, so next, jangka hayat syarikat berterusan. One more thing, pengasingan fungsi, pemilikan dan pengurusan. Itu yang cikgu cakap tadi, kita ada perlembagaan syarikat untuk asingkan semua ini, so untuk jelaskan hak masing-masing. Okay, so next kita masuk kepada syarikat berhad. Okay, baru masuk poin yang pertama. Okay, syarikat sediaan berhad, syarikat awam. Apa beza kelas? Siapa tahu? Siapa ada idea? Kalau sediaan berhad tu dia run sendiri. Ya, okay. Kalau awam tu orang awam yang run kan? Macam mana? Under kerajaan. Under kerajaan. Under kerajaan, okay. Okay, a good idea about it, but basically totally wrong. Okay, kita pergi dalam lagi. Okay, so syarikat sediaan berhad ni, basically kalau ada perkataan sediaan berhad, itu menunjukkan syarikat tu berhad. Okay, so macam ada syarikat milikan tunggal. Apa beza milikan tunggal dengan syarikat? Milikan tunggal, dia punya modal datang daripada owner dia saja, pemilik dia saja, seorang-seorang sahaja. Tetapi kalau syarikat ni, dia datang daripada mana modal dia? Kelas, modal syarikat daripada siapa tadi? Cikgu sebut. Penyumbang modal pemegang saham. Pemegang saham. Yes. Memegang saham. Basi. Okay. Untuk our syllabus kita dia share. Sekarang ni dia dah tukar dah kepada share. So jadi pemilikan tunggal seorang je yang laburkan. Kalau bila syarikat ni kita buka kepada orang luar. Okay, so nampak kat sini pemilikan share ini individu, persatuan atau entiti perniagaan untuk syarikat persendirian. So kalau kita tengok kat sini, bilangan pengarah dia seorang je pun boleh, and then bilangan ahli dia maksimum sampai 50 sahaja. Okay, so maksudnya 50 orang lah yang membeli saham. And then kalau tengok kat sini, dia punya, kita tak boleh pindah milik. Contoh saya tak nak lah, tak boleh. Maksudnya dia terus kena bagi tahu. Kalau macam yang awam, dia boleh melalui broker share, broker saham di Bursa Saham Malaysia. So dia very flexible lah jenis saham dia tersebut. Okay, so cuma kalau sediaan berhad ni, dia tak perlu pun nak hantar, nak senaraikan. Maksudnya contoh, kita je lah. Kita budak akaun ada berapa? 49, betul tak kita? Satu batch kita. Kelas cikgu 49, termasuk cikgu 50. So maka kita buka lah satu syarikat. So kita tak payah senaraikan. Nama kita tak tersenarai lah dekat ni. Sebab kita sediaan berhad. Sebab kita je yang buat. Tapi kalau kita buka kepada awam, orang awam yang beli, kita tak tahu pun. Siapa-siapa je lah. Bukan kawan sekalipun. Tiba-tiba dia beli kita punya saham. Macam tu. Faham ke? Ke tak faham ayat tu? Faham cikgu? Faham. Okay, good. So next adalah laporan kewangan. Kalau laporan kewangan ni tadi kita juga kan. Kalau yang sediaan berhad ni kita je. Okay, kita buat accounting sediaan berhad. Contoh kita iaitu adalah kelas 516, 504 dan cikgu Aimah. Cukuplah 50 orang. So kita kena edarkan laporan kewangan kita, PKK dengan apur kita
kita sahaja. Tapi kalau syarikat awam, kita kena bentang dalam mesyuarat agung tahunan. Okey, sebab tu awak ada benar dengar AGM. Okey. So, macam Petronas, kita tahu kalau awak buka je bursa saham tu, ada banyak sangat syarikat yang tersenarai sebenarnya. Selain daripada Petronas, ada apa lagi kelas? Rasa-rasa. Top Glove. Top Glove, yes, betul. Lagi? Hartalega. Hartalega, ya betul. Banyak lagi syarikat-syarikat yang tersenarai sebenarnya. Okay. So biasanya kalau di hujung berita, you guys mesti tak tengok berita kan? Ke tengok? Anyone tengok berita? Tengok. Siapa tengok berita tu? Oi, ramai yang mengaku ni. Siapa? Saya. Siapa saya tu? Ain. Aing, okay, Aing. So kalau awak tengok berita, awak tengok sampai akhir ke? Sampai sukan je ke? Sampai COVID je? Start sukan tak tengok. Dah start sukan tak tengok. Okay. Maksudnya bahagian finance awak tengok lah. Tengok tapi kurang faham. Kurang faham. So nanti dia akan cakap, indeks Nestle meningkat, saham Nestle. Kalau hijau meningkat, kalau tak meningkat, dia tulis warna merah. Betul tak? Betul. Kan? Okay. So kat situ sebenarnya dia nak tarik pelanggan untuk beli saham sebenarnya. Trading untuk kita bagi tahu berapa produk-produk yang ada. So dekat situ kalau kita nampak hijau, mestilah kita akan nak beli saham daripada syarikat yang jual, yang memberikan keuntungan. Yes, keuntungan. So kalau awak tengok sebenarnya banyak jenis finance punya products. Dia bukan hanya saham yang kita akan belajar ni, tapi dia ada IPO, dia ada bonds, dia ada banyak sangatlah cikgu. Susah nak cerita dengan awak. Security market ni banyak sangat. Dia luas sangat-sangat. So dia seronok sebab apa? Kalau untung, kita banyak dapat untung. Apa orang kata high risk, high return. Kan? Betul tak? Betul. Okay, so cikgu, you guys pernah buka Bursa Malaysia? Mestilah tak pernah. So cikgu akan share. Pernah? Siapa yang pernah tu? Adam Kasas. Okay, bagus. So cikgu bagi link dia dekat dalam grup Telegram. So you guys boleh see and tengoklah apa benda tu yang cikgu ceritakan pada awak ni. Kalau nak cerita pasal saham je, hari ni tak cukup masa. Okay, so kita pergi ikut silibus kita. Okay, so next kita masuk kepada modal. So jenis modal yang kita akan belajar adalah modal yang diterbitkan dan berbayar penuh. Okay, so maksudnya kita terbit tu maksudnya kita issue lah. Kita pergi kepada SSM, kita cakap okay berapa juta kita nak keluarkan saham. And then nilai terbitan share ni dia tiada nilai tara. Nilai tara ni adalah RM1 satu share normally. So it depends on us how to berapa kita nak buka share kita. Okay, dan ianya ditentukan oleh lembaga pengarah. Kita yang cikgu sebut tu adalah lembaga pengarah tau. Bukannya kita tu. Sebabnya lembaga pengarah yang menguruskan syarikat. Itu pun berdasarkan prestasi syarikat. So sekarang ni waktu COVID, rasa-rasa saham murah ke mahal? Murah. Murah lah kan sebab prestasi syarikat going down. Kecuali macam Top Glove, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Siapa lagi? Hartalega yang menjual produk-produk yang melibatkan COVID-19. So kat situ dia akan meningkat. So saham dia akan lebih mahal berbanding syarikat-syarikat yang lain. Contoh syarikat yang terjejas semasa COVID-19 ni. Apa dia? Airlines confirm dia punya saham jatuh. So you guys boleh tengok nanti Malaysian Airlines punya Mas punya saham, nilai saham akan jatuh. Mesti warna merah. Lepas tu syarikat-syarikat makanan pun going down juga. Banyak syarikat yang mengalami masalah semasa COVID-19 ni. Okay, so next adalah terbitan share ni boleh dibuat sebagai bonus atau hak. Yang ini awak tak belajar lah. Maksudnya
dia akan belajar further nanti. Nanti di peringkat yang lebih tinggi lah kalau awak further accounting. So bonus share atau hak share ni diberi kepada pemegang share yang sedia ada basically. Kita nak bagi bonus kepada mereka dalam bentuk share. Macam tu. Okay. So next, kita pergi macam mana nak kira. Ini formula yang awak kena tahu. Okey, bilangan share yang diterbitkan darabkan dengan harga se-share. Kalau dia bagi nilai modal diterbitkan, awak kena buat reverse calculation untuk dapatkan harga share. So basically kat sini adalah awak kena tahu formula ini. Okey, bilangan share darab dengan harga share. Dapatlah nilai yang kita diterbitkan dan berbayar penuh. Okey, ini dua jenis share. Semua boleh follow lagi cikgu ke dah penat dah? Boleh, cikgu. Dalam Boleh cikgu, boleh. Okay, boleh kan? Okay, so share biasa. Share biasa ni adalah dividen dia tidak tetap. Dia berubah-ubah berdasarkan kita punya keuntungan. Kalau untung besar, kita akan dapat untung besar. Kalau dividen tu syarikat kurang subhanallah, kurang keuntungan, so kita akan dapat dividen yang kurang lah. Okay, so kat sini nampak tak ayat kat situ dia kata dividen diberikan sekiranya ada lebihan. So maksudnya kita akan utamakan dulu share keutamaan. Lagipun kita bagi nama dia share keutamaan, kita utamakan dia barulah kita dapat. Okay, ada hak mengundi dalam kita punya AGM. So tadi kita punya laporan subhanallah, laporan kewangan kita kena tabelkan, betul tak? So kita kena pergi tabelkan, jadinya dalam kita tabelkan mesyuarat agung tu, kita ada hak mengundi. Kita nak undi siapa pengarah, kita nak mengundi apa-apa decision dalam syarikat. Kalau macam share keutamaan ni tak ada hak mengundi langsung. Cuma kelebihan dia dapat dividen tetap. Okay, so next, tuntutan modal terakhir. Maksudnya kalau berlaku penutupan semua, sekiranya ada lebihan, barulah kita bagi kepada share biasa. Okay, maksudnya kita selesaikan masa kita buat pembubaran hari tu, kita selesaikan liability. So share keutamaan ni dia duduk dalam bahagian liability lah. Kena selesaikan dulu. Contoh 5 juta untuk share keutamaan. Kita kena bayar dulu share keutamaan. Punya hutang, bayar balik semula hak mereka. Barulah kita bayar share biasa. Itu pun kalau ada lebihan. Okay. Next adalah tiada tunggakan dividen. Contoh cikgu cakap tahun lepas COVID. 2020 COVID. So, tak boleh bagi dividen dekat share keutamaan kita, pemegang-pemegang share kita. So, share keutamaan tak boleh bagi, share biasa pun tak boleh bagi. So, tahun 2021 jadi ganda. Kita kena bayar kepada share keutamaan, tapi share biasa kalau ada lebihan barulah kita bagi. Macam tu. Okay. So, maknanya kalau awak nak jadi share biasa ke share keutamaan? Kelas. Keutamaan sebab dia sentiasa orang kata play safe lah. By hook by crook you akan dapat juga duit. Tapi share biasa dikala syarikat mengalami keuntungan yang tinggi, so dia akan dapat percentage yang tinggi. Okay. So kita tengok kat sini terbitan share. Basically apa yang cikgu explain dekat awak ni, kita merujuk, bila cikgu sebut kita tu, kita merujuk kepada syarikat awam. Maksudnya syarikat berhad lah. So awak terus fikir big company lah. Petronas, Astro, Shell, Petron. And then kalau kita tengok kepada syarikat air tak boleh. Syarikat air tu sendirian berhad. Apa lagi? Subhanallah. Telco kita, Maxi, semua tu yang besar-besar. Okay. So kalau syarikat dia baru je buka, so terbitan share dia adalah untuk jadikan modal. So kalau yang syarikat sedia ada, kita buat modal tambahan. Contoh kita, syarikat awam Astro ni nak buat projek baru. Sekarang ni kan TV didik. Kan, betul tak? Sayang? Betul. Betul. Okay. Betul kan? So ada TV didik. So itu adalah projek baru. So bila projek baru, kita kena inject some money. So bila kita nak buat some money, so kita perlukan dapatkan pemegang-pemegang share untuk laburkan modal untuk projek baru. Itu kalau Astro syarikat penerbitan. Kalau macam contoh ada syarikat
Samsung dia nak buat produk baru. So dia kena inject lagi satu modal yang baru. So maksudnya kalau syarikat tu yang dia ada, dia panggil modal tambahan. So basically cikgu suka sebut perkataan T1, T2. T1 tu whatever is already with us. T2 is terbitan kedua, maksudnya sekiranya ada modal tambahan. Okay, so kita take a break sebelum mengira. Boleh ke? Boleh cikgu, Boleh, boleh. cikgu. Boleh. Kita take break 5 minit. So jadinya kita akan masuk balik kelas dalam 9.20. Okay. So cari lagu yang 5 minit. Habis lagu tu kita masuk balik kelas. Cikgu, Ya. kalau bursa, kalau kat bursa tu, dia masih ada saham runcit kan? Saham runcit? Penny stock bahasa Inggeris tu. Oh, tu kita cakap tadi. Stok-stok kecil. Maksudnya macam-macam jenis stok yang ada dekat market stock sebenarnya. Saham tu ada berbagai jenis saham yang ada sebenarnya. Cikgu nak cerita further more about pun tak go in deep dalam share. Tapi seronok sebenarnya belajar share. Sebab ya. Ya. Siapa yang bercakap tu? Like precisely share tu macam mana? Share tu macam ni. Dia macam hak subhanallah. Dia macam okey, kita beli saham dengan sebuah syarikat untuk kita dapat keuntungan kita. Saham tu kita tak nampak. Tapi kita ada milikan saham tersebut sahaja. Ibaratnya macam simpanan, tapi dia bukan simpanan. Nampak tak? Balkis. Okay. Dia macam benda yang you tak boleh pegang. Macam kalau you beli Maggi, you dapat Maggi. Sekarang ni you beli saham, soon you akan dapat milikan. Pemilikan kepada syarikat yang awak beli tu. Macam tu. Okay? Balkis? Cikgu, ke ni share yang macam saya selalu dengar parents saya cakap tahun ni share bla 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 bla. Tu ke benda share tu ke? Share bla bla bla. Sekejap. Yang parents Maksudnya awak macam biasanya dia macam parents cakap awak pasal share. akan buat pelaburan dekat dalam ASB. Pernah dengar ASB? Pernah Lambang cikgu. Pernah. tak pun buat pelaburan dalam tabung haji. Itu biasa orang buat. So orang akan cakap, oh okay tahun ni dividen berapa. Orang akan taking care pasal berapa dividen kita dapat sebab kita pemegang saham. Macam tu. So basically maksudnya share betul ni lah macam share tu. investment lah. Yes. It is investment which is yang kita sekarang ni bila kita masuk je chapter share ni, kita nampak dia lebih kepada investment. Cuma sebagai accountant, kita kena tahu macam mana kita nak record dan mengira berapa nilai share tersebut. Sebab yang mak ayah awak bercakap tu, ceritakan itu dia sebagai pembeli share. Dia yang beli share tersebut. Pemegang share. So mestilah dia nak keuntungan yang tu tadi cikgu cakap. Ada share biasa dengan share keutamaan. Macam tu. Ya Adam, nak cakap apa tu? Balkis? Tak ada dah? So share Show? Awak off mic tu, tak dengar? ni boleh jual ke? Tak. Yes, share tu boleh dijual. Boleh pinjam bilik. After kita beli, lepas tu kita jual ke orang. Boleh, tapi kena throughout dia proses lah. Dia tak boleh you beli, dia bukan macam you beli KitKat, you dapat KitKat, you jual KitKat tu kat orang macam tu directly. Tak. Dia kena melalui the same process, pergi kepada syarikat tersebut untuk tukar pindah bilik.
Mula-mula nama Balkis. Mungkin lepas ni nak tukar nama Abang Balkis. Macam tu. So dia ada prosedur dia. Okay? Okay. Thank you, cikgu. Okay. Adam? Jadi kalau kita nak tengok share tu, kita berdasarkan apa nama dia, tengok dia punya background company kan kalau untuk. Ya, betul. Biasanya kan tadi kita punya syarikat kena bentangkan penyata kewangan. Jadi dekat situlah kita akan nampak berapa share yang ada dekat dalam syarikat tersebut. Ataupun kita tengok kepada website dia pun boleh tengok, and then kita boleh tengok dekat Bursa Malaysia. At the same time kita boleh tengok setiap macam hari tu you guys buat pengiraan, lepas tu refer kepada annual returns kan. So dalam annual return tu sebenarnya ada tulis berapa share yang ditawarkan dan berapa dipanggil EPS, earning per share. Berapa share, berapa earnings setiap share yang telah dibuka kepada awam. Okay? ROI yang you. ROI, return on investments, itu benda yang berbeza. Investment itu lain. Investment yang dicakap tu untuk ROI kita buat projek, investment kepada that project untuk sesebuah syarikat. Oh, okay, faham. Okay. So, can we get back to the class? Ada lagi soalan? Oh, semua orang macam menarik topik hari ni. Tak ada respon. Tak ada soalan dah. Tak ada soalan cikgu. Tak ada soalan dah. So boleh pergi mengira dah ni? Dah masuk soalan pengiraan dah ni? Dah ready calculator? Baik. Okay. So you guys buka muka surat berapa tu? Dekat slide cikgu tulis lah kan? 166. Okay. 166. Okay. You guys ada buku teks dengan you guys. 166. Okay, cepat cikgu nak viewkan you guys untuk pengiraan. So cikgu reshare content balik. Sekejap. Okay, boleh nampak content cikgu? Boleh cikgu. Okay. Basically cikgu tutup video sekejap untuk mengelakkan you guys lag. Okay, so kalau tengok kat sini, contoh 1, mengira modal diterbitkan dan berbayar penuh untuk terbitan pertama. So basically tengok kat sini, syarikat pencetakan Berhad. Tahu tak siapa syarikat pencetakan Berhad ni? Anyone ada idea? Anyone? Surat khabar ke? Almost right. Lagi? Okay, syarikat pencetakan buku, betul. Buku teks yang awak dapat semua tu, government, kita punya Kementerian Pendidikan akan gazetkan dipanggil purchase order dengan pihak syarikat pencetakan Berhad ni untuk buat cetakan secara mass production. So dia orang dapat tender from our government lah. Okay, so dia bekalkan bahan pencetakan. So pada 1 Mac 2017 menerbitkan 200 unit 8% share keutamaan dan harganya RM2 se-share dan 1,500,000 unit share biasa pada harga RM1 se-share. So guys, bagi tahu cikgu, SK berapa nilai se-share dia? Kalau sebut SK tu ni share keutamaan lah kalau cikgu sebut tu. Berapa nilai se-share dia? RM2. Kalau share SB?
RM1. RM1. So dia main juta-juta, betul tak kelas? Betul. Okay, so jadinya kalau tengok kat sini, kita punya rumus adalah modal yang diterbitkan dan berbayar penuh bilangan share tersebut. Okay, sekejap cikgu pakai highlight. Okay, dekat sini ini adalah apa ni? Bilangan share yang diterbitkan. Ni harga se-share untuk share keutamaan. So, apa 8% ni kelas? Any idea about it? 8% itu adalah percentage dividen yang kita akan bayar kepada share keutamaan. So, jadi bila soalan ni minta modal dia, awak jangan darabkan dengan 8% tu dan cuba tengok dia punya rumus. Rumus dia adalah bilangan share darab dengan harga se-share. Next adalah kat sini pula. Kita punya share biasa, unitnya dan dia punya RM RM1. So that's why jawapan awak tengok kat bawah ni. Nampak? 8% ni dia akan letak dekat bawah ni untuk pengiraan unit ni. Unit darab dengan harga. So awak kena ingat macam tu. Sebab ada pelajar dia pergi darab lagi 8%. Salah. Okey? Salah. Formula dia ini sahaja. Okey, maksudnya unit darab dengan RM. Itu sahaja. Dan dapatlah nilai awak yang ini. So ini yang cikgu panggil T1. Okey, apa tu T1 kelas? Terbitan pertama. Yes, terbitan 1. Okey, so next kita pergi kepada contoh yang kedua. Okey, berdasarkan contoh 1, pada 31 Mei, syarikat telah terbitkan membuat terbitan share kedua. Okey, ni maknanya ni adalah T2. Memerlukan tengok modal tambahan. Syarikat menerbitkan 300 unit 8% share keutamaan pada harga RM2, 1 juta unit share biasa pada harga RM1.50. Okey. So, awak kena berhati-hati dengan nilai dia sebab dia akan berubah. Okey. Berdasarkan pada masa tu kita nak guna projek apa. That's why dia akan follow lah. Kadang-kadang dia pakai nak sama je. Kadang-kadang dia tukar harga. Okey. Nampak? Cikgu. Yang 8% share utama tu dia memang fix 8% je? Ya. Ini adalah peratus dividen yang kita kena bayar nanti. Okey, sebab soalan ni dia minta modal diterbitkan sahaja. So inilah yang awak kena buat. Okey, boleh? Adam? Okey, boleh cikgu. Okey, so mudah sahaja unit dia darabkan dengan RM. So dapatlah berapa juta untuk T2. Ya? Cikgu, dividen tu bukan pulangan Dividen tu ya betul pulangan. Tapi pulangan kepada pemegang share kita. Sekarang ni kita adalah syarikat percetakan Berhad. Lepas tu kita kena bayar dividen tu. Ya betul. Nanti kita kena bayar. Syarikat kena bayar kepada pemegang. Okey? Faham Farah? Faham. Okey, so kita pergi yang seterusnya. So bermakna kita nanti dia kata tadi kita punya ni 31 Mei, betul tak? Dengan lagi satu apa? Berapa bulan tadi? 1 Mac. Okay, 1 Mac. So, bila kita tengok kat sini, 1 Mac dengan 1 Mei, kita kena total upkan dia. Berapa nilai T1 dan T2. Kalau awak tengok kat sini, ini adalah T1. Betul tak? Yang ini adalah Betul. So kita kena combinekan macam ni. So sebab apa kena tablekan macam ni? Sebab nanti
dalam equity pemilik, dalam syarikat, semua benda sama. Apur dia pun sama. Dia mula dengan jualan, tolak dengan kos jualan, dapat untung kasar. And then lepas tu kita akan tolak dengan belanja dan juga tambah hasil. Okay, so benda yang sama. Cuma yang membezakan dia adalah bahagian equity pemilik. Okay, nampak-nampak? Nampak cikgu. Okay, good. Okay, next adalah kita akan masuk dalam journal. So, cikgu suka short form kan sesuatu. Kalau kita syarikat perlu memperoleh kebenaran daripada Suruhanjaya Jaya Security Malaysia sebelum menerbitkan share. So tadi dengan SSM tadi, mula-mula tadi syarikat berhad tadi untuk kita buat apa? Kita nak daftar sahaja. So dengan Security Malaysia ni pula dia satu badan yang menjaga apa fungsi dia. Semua sekali kita punya saham-saham daripada semua syarikat. Kalau tak ada orang yang kontrol, susahlah. Okay. Ibaratnya macam dia satu, kalau nampak kat sini ada info tambahan dekat sini, SC Security Committee, dia akan cakap dia kawal selia semua bursa, rumah-rumah penjelasan depositoris pusat, and then daftarkan prospektus syarikat daripada kelab-kelab yang tidak tersenarai, and then terbitan bond. So ini semualah mengenai Security Malaysia. Okay, ini info tambahan sahaja. Okay, so kita pergi balik kat sini, patah balik cerita. Okay, setelah syarat dipenuhi oleh kita punya syarikat, so jadi kita akan hebahkan. Mesti awak tertanya-tanya, macam mana nak hebahkan kita punya syarikat ni? Takkan kita nak pergi masuk dalam TV, sila beli share saya. Macam tu, tak ada kan? Ada pernah nampak tak Petronas cakap, belilah share kami? Ada dekat dalam TV, ada tak? Tak ada. Tak ada kan? So, apa yang dia guna? Dia guna prospektus. Okay, this is a document yang kita akan kena baca lah sebelum kita beli. So tadi, instead of kita dah tengok annual return, so kita akan pergi dekat website bursa saham, kita nak beli, masa kita beli tu dia akan tunjuk prospektus tu sebenarnya. Okay, so dia akan tunjuklah, memberi gambaran kepada bakal pelabur mengenai prestasi syarikat. Okay, give me a few minutes jap. Bateri laptop cikgu tak masuk. Sekejap. Okay. Okay, dah masuk. Alhamdulillah. Okay, sambung balik tadi. Kat mana? Prospektus. Okay, so kalau orang tanya, so macam mana nak tahu prestasi syarikat? Prospektus. Selain daripada annual return, laporan kewangan kita. Okay, so masa-masa menerbitkan saham share ni, kita ada ini, bank, account bank, account permohonan, lepas tu account modal. Okay, biasanya cikgu akan short form kan, Perdana Menteri Baik. Okay, so first cikgu susun dia jadi macam ni sebab apa? Dia akan follow the step. Sama juga macam pembubaran. Ingat tak pembubaran? Start mula apa pembubaran cikgu ajar? Realisasi, modal, bank. So yang ini pula permohonan, modal, bank. Okey, sama juga akaun realisasi, akaun sementara. Betul ke betul? Betul. So jadinya kat sini pun sama jugalah. Okey, kita punya akaun permohonan ini adalah akaun sementara kita buka untuk kita rekodkan terbitan. Okey, so kita tengok step yang pertama. First, kita akan debitkan akaun P. Lepas tu kita kreditkan modal. Kenapa kita kreditkan modal? Sebab modal kita bertambah semasa kita buat permohonan share. And then bila pemegang-pemegang saham bayar dekat kita, kita akan terima duit. So duit dapat kat sini. Contoh 1 juta. Kan? So permohonan share ni kita offset balik. Sebab dia sementara je kita nak ni. Contoh kita cari hanya untuk 900 sahaja. Okay? So 900,000 sahaja tapi kita terima 1 juta. Lebih ke kurang ni?
Terlebih ke terkurang? Lebih. Lebih. So, bila berlaku lebihan, kita kena bayar balik lagi 100,000. So, kita offsetkan dalam akaun penerbitan, permohonan share. Faham? Secara kasar journal am kita ni? Faham. Okay, good. So basically awak memang kena ingat benda ni sebab soalan share dia, soalan topik ni sikit dan pendek sahaja. Dia sama ada you kena buat account share, you kena kira modal. Lepas kira modal tu dia suruh you guys buat journal am. Lepas buat journal am, buat ledger. Lepas buat ledger, kira dividen. Itu sahaja. So topik ni sangat-sangat pendek. Okay, faham? Faham. Okay. Faham. So kita pergi kepada syarikat melati. Kita tengok. Kejap. Okay. So next adalah kita tengok kat sini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana cikgu punya ni? Syarikat melati berhad menjalankan perniagaan membekal cenderamata. Syarikat memerlukan modal untuk mengembangkan. So maksudnya T1 ke T2 ni? Kalau tengok sekali pandang. Itu. Itulah kan sebab dia nak ni. Tapi dia tak bagi tahu cerita pasal T1. So kita abaikanlah T1 tu. Okay, next dia kata kat sini pada 10 April syarikat melati berhad menerbitkan 4 juta unit saham biasa dengan harga 50 sen. So jadinya kat mana penting kat sini? Dia suruh kira modal berbayar penuh. So bermakna kita kena kira, kita kena ambil tahu unit dan harga se-share untuk kita kira yang bawah ini. So tolong bila nampak je dia tulis perkataan macam ni, tolong tulis formula. Okay. Bilangan share darab dengan harga se-share. Kenapa? Kenapa cikgu cakap kena tulis? Dapat Markah. Yes, dapat markah. Kalau contoh awak salah tadi, dekat unit ni kan banyak sangat kosong. So takut awak tertinggal kosong. Jadi awak darab sebenarnya sini betul tapi disebabkan tertinggal kosong, jadi kita akan refer kepada formula awak kira. Jadi boleh dapat markah 1 kat sini kosong. Okay, so dapatlah 1/2 untuk soalan kalau awak salah di bawah ini. Okay, faham-faham? Faham. Faham. Okay, good. Okay, next. Dia akan pergi tengok macam mana kita nak rekodkan dalam journal am. So, kelas journal am adalah buku catatan pertama. Okay. Buku asal yang mencatatkan apa? Buku utama yang mencatatkan urus niaga mengikut urutan Tahunan. tahun. Bukan. Almost betul. Tarikh. Juga. Yes, tarikh. So penting tak tahu tarikh? So jadi tarikh yang penting di sini 10 April dan juga 24 April. Okey. Kalau nak buka journal am, berapa akaun kena buka tadi? Berapa akaun yang berkaitan? Sorry. Apa akronim cikgu bagi? 3. PMB. Yes, PMB. Perdana Menteri Baik. Okey. So kita pergi satu-satu. Okay. So kita tengok kat sini. Journal am ada 4 kolom dekat sini. So kita masukkan benda pertama yang ini. Permohonan share. Dan kita kreditkan modal share sebanyak 2 juta. Amount yang kita dah kira tadi. Modal yang diterbitkan dan berbayar penuh. So debit 2 juta and then kreditkan 2 juta. Lepas tu pada 24 hari bulan kita terima duit. Okay, terima duit 2 juta, kemudian kita offsetkan dalam akaun permohonan share sebanyak 2 juta. So, kelas PMB ni yang awak kena buat ni kena buat 2 tau. Satu untuk SB, satu untuk SK. So, dalam soalan ni ada SK tak? Tak ada. Tak ada. So, kita fokuskan dekat SB sahaja. So, kat sini SB lah. Nampak ni permohonan SB, modal SB.
Okay, bank je tau. Tulis SB pula. Tak ada. Kita ada satu bank je, betul tak? Syarikat kita. Betul. Okay. So next. Dia kata kita masukkan dalam share biasa. So mula-mula tadi. Ini adalah first step. Okay. Kan tadi kita mula-mula kita kena debitkan akaun permohonan share. Ni jangan tengok lagi. Yang sebelah kredit jangan tengok lagi. Okay. So jadi sini debit. Tengok ledger kita tadi. Journal tadi. Debit permohonan and then kita kreditkan modal. So akaun modal share dekat sini. Okay. Nampak? Ini statement yang pertama. Okay, kejap. Okay. So yang ini lepas tu bila kita dapat daripada duit daripada akaun pesaham ada pemegang saham selepas dia open and then semua orang bayar. Macam contoh virtual run, cikgu open untuk siapa-siapa pergi. So you guys bayar, cikgu update lah berapa ringgit, berapa orang dah buat pembayaran. Macam tu jugalah kat sini. So cuma dekat sini dia tak bagi tahulah 2 juta ni daripada berapa orang. Okay. Semua yang kita kena rekodkan adalah debit. Nampak? Akaun bank kita debit. Akaun permohonan share kita kredit. Okay, nampak? Nampak. Nampak. Okay. So basically ini yang kedua. So kalau awak tengok permohonan share dia kena sama. Aduh, subhanallah, kenapa pen cikgu ni tidak memberi kerjasama hari ni ya? Okay. Dia suruh pakai jari juga. Okay. Nampak? Dia kena sama sebelah debit dan kredit sebab dia akaun sementara dibuka untuk apa cikgu sebut? Untuk apa? Untuk terbitan. Cikgu tulis kat sini, nampak ke tak? Nampak. Nampak cikgu. Nampak. Okay. So next adalah kita tengok gabungan jenis share. Lain pula. Syarikat Merpati menawarkan perkhidmatan kargo. Pada 2 Mei 2017 telah menerbitkan. Okay. Nampak tak? Bila setiap kali soalan share, apa cikgu buat? Apa cikgu buat? Cikgu highlight. Yes, betul. You have to highlight sebab ada orang keliru. So kena highlight kan. Berapa harga share sebabnya. Sebab pula dah pelat-pelat pula ni. Okay, sebabnya dia ada benda yang berbeza-beza. Okay. Biasa 50 sen. Okay, so nampak? So nampak tak step seterusnya soalan mesti suruh kita awak kata terbitkan share macam ni kan. Jadi awak kena kira lah dulu berapa terbitan share tersebut. Okay, so modal diterbitkan. So formula dia apa tadi? Unit share darab dengan harga se-share. Okay, tulis. So next adalah share yang ini pun sama. Masukkan, ikut highlight masing-masing. Yang kuning pergi sini. Yang pink pergi sini pengiraan dia. So kita nak record kan. Nampak ni? Cikgu nampak kan? Dia bahagikan. Dua-dua tarikh yang sama tetapi dia melibatkan 2 share yang berbeza. Sebab tu cikgu cakap tadi, bila nak buat journal apa akaun yang terlibat? PM. So kena tahu setiap 2 ini ada apa? SK dan SB. Yang ada satu adalah bank sebab bank kita tak ada bagi-bagi. Okay. So kita terbitkan. So masukkan masukkan amount dia debit dan kredit. And then bila pergi bank kita terima duit. Semua sekali masukkan. Dekat bank boleh masuk bersekali. Nampak? Nampak. Okay. So next masuk dalam ledger. So tadi kita buat ledger yang berbeza kan untuk SK, untuk SB. Jadi kita kena buka semua akaun tersebut. So nampak ni. PMB. So kejap cikgu buka warna satu lagi. Warna hijau. Okay. PMB. B dia samalah. Kita akan rekodkan dua-dua. Okay.
So kalau tengok kat sini, akaun modal kita akan tergantung berini. Kenapa? Sebab akaun modal ni akan masuk dekat mana kelas? Modal kita record kat mana? Apur ke PKK? PKK. Yes, PKK. PKK. So bila item PKK kita akan tutup dia dengan baki HB. Okay, nampak Okay, so terus dalam akaun bank kita ada 2 total macam ni. Ada 2 akaun lah, kena tulis satu-satu sebab akaun yang berbeza, akaun permohonan yang berbeza untuk SK dan SB. Okay, next. Dekat sini. Tadi T1, sekarang ni ada T2. Lembaga pengarah syarikat merpati memerlukan modal tambahan. So jadi dia buat T2 kat sini. Okay. So macam biasa, apa cikgu buat? Highlight. Highlight. Okay. Ada perasan sesuatu yang berbeza tak tentang share keutamaan? 8%. Yes, betul. Tadi 8%, tadi 6%, yang ni 8%. So, dia kena buat akaun lain. Awak tak boleh tambah dekat sini, dekat bawah ni. Awak tak boleh buat kat sini. Modal 8%. No such thing. You kena buat akaun baru. Okay. Dalam jurnal pun sama. Dia mewujudkan akaun baru. Tetapi kalau akaun permohonan share biasa, awak boleh combine. Sebab tak ada peratus, betul tak? Betul. Okay. So step dia memang sama. Mudah ke mudah? Mudah. Okay, good. Mudah. Okay, so yang ini kita pergi kepada permohonan share 8%. So nanti share biasa awak akan nampak terbitan kedua ini. Okay, ini dia tak keluar in pula ni. T2. Yang atas ni T1. Yes, T1. T1. Okay. So dalam bank pun awak akan nampak 2 benda yang berbeza. Okay. Ini hanya sedutan. Sedutan sebab sedutan tu ada. Dia tak panggil sedutan. Subhanallah wallahu akbar. Dia panggil petikan. Kenapa petikan? Lengkap tak bank ni? Adakah kita punya bank syarikat macam ni je? Ada banyak kan? Biasanya contoh kita beli belian, kita bayar ABB, kita terima duit daripada ABT. So ini hanya petikan sahaja. Okay, so next. Gerak kerja individu saja je. Ada berapa jenis share? 2. Apakah dia? Share Share keutamaan. Share biasa. Share biasa. Yes, betul. Share biasa dan share keutamaan. Okay. So, ni tak perlu. Okay, tadi. Dalam kita banyak-banyak tadi, cikgu bagi tahu memula kita terbitkan 900 je. Tiba-tiba dapat bayaran daripada broker saham bagi dekat kita 1 juta. So, jadi kita kena pulangkan balik. Okay, kita pulangkan balik. Kalau kurang macam mana? Apa nak buat kalau berlaku tak cukup? Kita minta 1 juta, orang tu bagi 900 je, 900,000. Apa kita nak buat? So kita tengok kat sini. Okay, berlaku kurangan langganan. Siapa yang kena cover? Firma, broker, bank, saudagar, tabung amanah, saham, agensi kewangan yang telah dilantik itu akan tanggung kurangan. Okay, kalau berlaku lebihan kita kena pulangkan balik. Kalau berlaku kurangan, kita akan dapat daripada orang yang kita telah lantik dia. Penaja jamin. Okay. Boleh? Boleh kelas? Boleh cikgu. Boleh. Cikgu. So kita tengok contoh dia ni. Okay. Meli Berhad telah menerbitkan 1 juta. Dia kata ni nampak ni terbit. Dia terbit 1 juta kepada orang awam. Okay. Dia maksudnya dia masukkan dalam Bursa Malaysia lah. By the end of March or middle of March adalah tarikh tutupnya. Okay, bila tarikh tutup, dia hanya terima 800,000 sahaja. Jadi,
terdapat kurangan langganan sebanyak 200,000. So ditanggung oleh pihak penjamin. Jadi dia akan suruh kita rekodkan dalam ledger. Sama juga bila nak buat ledger mestilah akan refer kepada PMB. Okey, PMB, sebelum PMB kita kena kira berapakah nilai modal tersebut. Okey, dah kira 1 juta sepatutnya lah. Okey. So kurangan langganan dah nampak kat sini, dalam soalan pun dah bagi. Jadi buat yang sama, ini benda yang sama, ini benda yang sama yang cikgu sebut dekat atas, betul tak? So, bila berlaku kurangan ni, terus je masukkan 2 kat sini. So, ini item pertama, item kedua dan item ketiga. So, either firma, broker saham akan replace apa yang tak cukup. Okay, so bila kita transfer dalam ledger, ni yang cikgu cakap tadi. Akaun permohonan share mesti sama sebab debit dan kreditnya, dan make sure whatever we terbitkan, dia kena dapat juga nilai yang terbitkan. Kalau lebih, kita kena pulangkan. Okey, boleh? Kalau lebih, dia akan ada Boleh. kat sini lah. Bank, 500,000 contoh. Kita minta 1 juta, dia bagi 1,500,000. Okey. So nampak ni, warna pink ni dia bagi tahu kurangan ditanggung oleh pihak penjamin. Okey, so kalau merekodkan lebihan, 1 juta unit biasa, RM1. So dapat 1,200. 1,200,000. And then ni kita kena pulangkan balik. Maksudnya permohonan yang ni tidak berjaya. Okey, pemohon yang terlebih ni tidak berjaya lah. So jadi kat sini dia suruh kita letakkan dalam journal arm tu dan juga ledger macam mana nak pulangkan kepada orang awam. Okey. So ini item yang sama, PMB. Okey, lepas tu ni kita pulangkan balik. Okey, ini yang cikgu cakap tadi. Kita kena pastikan ini kena dapat, tapi ni terlebih. Jadi bila terlebih kita kena kurangkan dia, kita keluarkan 200 ni. Nampak? Nampak. Okey, good. So dalam account bank ni pun petikan, jadi duit kita akan berkurang lah sebanyak 200. Dia regu dengan yang ini. Okey. Okey. Boleh cikgu teruskan lagi? Ke nak take 5 dulu? Take 5 dulu boleh cikgu, saya nak betul-betul fahamkan kejap. Okey. Sure. Kita take 5 dulu. Ada soalan boleh tanya kat cikgu? Cikgu. Ya. Akaun permohonan ni kalau debit dia bertambah. Ya, betul. Okey. Macam Thank you, cikgu. aktualisasi, dia sementara. Oh. Sebab debit tu semua aset-aset kita tambahkan aktualisasi. Macam tu. Okey, cikgu. Okay, good question. Lagi ada soalan? Ibu baby. Okay.
Cikgu. Ya? Langganan share tu kan cikgu. Dia macam apa tu yang amount pemohon tu kena bayar ke apa cikgu? Ya, betul. Ibaratnya kita langgan ramai-ramai macam contoh awak langgan ramai-ramai. Contoh yang mudah. Majalah lah. Majalah kan kita panggil langganan kan. So contoh, majalah dia dengan cikgu hanya 50 sahaja. So ramai-ramai melanggan dekat cikgu tapi bila tengok-tengok lebih langganan lah. Langganan sepatutnya ni sampai 50. So yang lebih tu cikgu kena pulangkanlah balik duit. So sebab apa? For those yang dapat sampai yang orang ke 50 dapat majalah tersebut. Kalau yang ni maksudnya dapatlah share tersebut. Pegangan share dia. Boleh Kimi? Boleh. Perumpamaan begitu. Kalau tak pun macam ni lah. Kalau macam Karyat nak solat Jumaat, dia kata kena 40 orang je. So 10 orang dah AJK, so 30. So 30. Orang yang beratus, orang yang ke 41 ke belakang tak dapat. Macam tu. Jadi apa dia orang kena buat? Balik rumah. Betul tak Kimi? Betul juga. Okay, good. Okay, boleh kita sambung ke? Ke masih perlukan masa untuk digest? Cikgu 2 minit. Okay, sure. Ya sayang. Oh, bateri nak habis je. Sekejap ni sini. Bateri dah nak habis. Bukan. Ibu nak letak kat sini. Ibu nak letak kat sini. Tapi ini tak boleh pergi mana-mana. Kena charge dulu. Nak tengok je. Tak letak. Sekejap. Nangis. No cry. Jangan nangis. Okay. Duduk sini. Duduk sini. Letak je. Jui tak boleh pegang. Bahaya elektrik. Jangan tendang kaki, jangan tendang. Oh.
Cikgu, Ya. saya dengan Nian ada soalan. Apa dia? Apa dia? Sekejap. Kejap. Kan dekat yang first tu cikgu. Kan yang ada 2 terbitan tu kan. Terbitan kan, betul lah. Lepas tu kalau yang first dia ada bagi yang untuk share yang keutamaan dengan apa? Sekejap. Share keutamaan dengan share biasa kan cikgu. Lepas tu bila masuk dia ada terbitan kedua, kenapa untuk share biasa dia ambil yang share biasa daripada terbitan first, tapi kalau untuk share keutamaan yang kedua ni dia tak ambil pun share keutamaan yang first. Okey, kejap. Ain kejap, Ain. Okay. Okay, Ain, sorry. Semula the question is. Ain? Yang contoh 5 tu Contoh kan 5. dia bagi share biasa kan, and then at contoh 6 dia cakap dia buat terbitan kedua. Lepas tu kenapa dekat akaun permohonan share biasa tu dia includekan share biasa yang daripada contoh 5, tapi yang dekat akaun permohonan share keutamaan dia tak includekan yang before punya, yang contoh 5. 5. Okay, kejap. I back to the question. Wait. Okay, sebab contoh 5. Okay, contoh 5 share keutamaan dia 6%. Contoh 6 share keutamaan dia 8%. So dia punya percentage berbeza. Due to the percentage. Bila lain kita tak payah samakan lah. Kalau macam share biasa tu dia tak ada percentage, sebab tu kita samakan macam tu. Yes, betul, correct. Sebabnya bila tengok kat sini. Okay. Bila dia kata ada tak dia tak tulis kat buku teks ni, tak tulis. Tapi basically disebabkan percentage berbeza. Sebab kenapa kita buat beza? So jadinya kita sebagai syarikat kita dah tahu 1 juta ni bila nak kira dividen, so kita tahu 8% punya orang pemegang share keutamaan 1 juta nilai dia. 6% punya keutamaan 2 juta. So it's very different thing. So jadinya for those yang pegang 6% akan dapat 6%. For those yang pegang 8% akan dapat 8%. Cikgu, boleh? Kalau terbitan kedua tu dia cakap 6% juga for share keutamaan. How? Yes. You boleh conclude sama. Maksudnya boleh letak kat bawah ni. That's why tadi masa cikgu tulis, cikgu tulis kat sini, tak boleh letak kat sini. No. Macam tu. Kan cikgu tulis kat sini 8%, tak boleh. Awak tak boleh tulis kat situ. Sebab different percentage. Kalau sama, So cikgu, if let's say 6%, you boleh letak kat sini. 6% share keutamaan 1 juta. So bank nilai kita akan dapat 1 juta. So totality untuk 2017, dia gerak-gerak, subhanallah. 2017, so 6% kita dah tahu kita ada 3 juta pemegang saham. Macam tu. Nilai saham 3 juta untuk 6% SK. Macam tu. Tapi kalau due to different percentage, kita kena buka lain-lain account.
Kalau sama tak ada masalah. Okey Balkis, lagi soalan? So cikgu bila dah dah terbitan satu macam yang ni lah kan yang 6% dengan 8% ni, kalau kita dah kira yang untuk 6% yang first 6% yang first. 6% yang first tu, lepas tu kita kira je asing yang 8%, lepas tu kita biar je macam tu. Kiranya tu dah ada 2 account lah kan macam tu. Ya, betul. Okey cikgu. Okey. Orang lain ada soalan lagi? Cikgu. Okey, sure. Kat lebihan dan kurangan ni faham Lebihan kurangan terbitan? Tak ada orang respon cikgu ni. Lebihan Faham, cikgu. langganan. Faham Okay, so boleh pergi the next subtopic? Boleh. Boleh. Okay, so tadi macam cikgu sebut tadi, bila kita dah buat pengiraan tadi, jadi yang efek dia APU dan PKK yang membezakan syarikat adalah bahagian equity pemilik. So awak punya equity pemilik akan berbentuk begini formatnya, iaitu kita akan masukkan berapa unit orang yang share keutamaan dan berapa unit pemegang share biasa. Okay, nampak? Nampak. Okay. So, nampak dia tulis kat sini bawah ni warna pink. Harga se-share setiap unit tidak perlu ditunjukkan. Sebab apa? Share biasa tadi sekejap RM1, sekejap RM1.50, sekejap 50 sen contoh. Macam tu. So tak perlu tunjukkan. Kalau share keutamaan pun sama. Sekejap dia open RM1, sekejap dia open RM2. Macam tu. So yang penting adalah nilai unit tersebut. So unit dekat mana? Soalan kita kira modal diterbitkan dan berbayar penuh tadi. Okey. Kalau ada 2 jenis share, tadi 6 kan? So tadi merpati ni dia kata dia ada 6 dengan 5. So macam ni bentuk. Bentuk kita kena table kan dalam, kita kena present dalam kita punya penyata kewangan bahagian equity pemilik. Okey. So bagi kat sini kita kena tahu juga. So itu yang cikgu cakap tadi. Bila syarikat dia akan bentuk macam ni. Bila perkongsian dia akan bahagi mengikut perkongsi, ada akaun modal, ada akaun semasa. Kalau sedia berhad sahaja, dia akan tengok kat sini ada modal awal untung bersih, tolak ambilan, modal akhir. Nampak tak beza ketiga-tiga ni? Yang lain semua sama. Apur semua sama. Whatever jualan kena tolak dengan pulangan jualan. Dapat jualan bersih. Okey? Boleh? Boleh cikgu. Boleh. Okay, so next kita tak nak masuk dulu dividen tunai ni. Ini a very huge topic. Kita pergi tengok soalan. Okay. Ini soalannya. Maka disebabkan semua orang ada OneNote kan? Semua orang boleh buka OneNote kan? Boleh cikgu. Boleh. So cikgu akan copy this question ke dalam OneNote. Cikgu nak minta siapa? Sekejap 2 minit. Nah. Cikgu nak minta daripada kelas, soalan pertama ni kelas 504. So awak semua boleh pergi kepada OneNote you guys untuk selesaikan soalan ini. So untuk yang soalan ini cikgu nak minta, siapa ada di depan cikgu ni? So far ada Nurin, Wan Nurin, Puteri, Adam, Haikal dengan Balkis. Ada 4 orang kat sini. Okey, 4 orang yang terpilih dekat skrin cikgu nampak ni. Boleh mula menconteng soalan ini dan
you guys berempat kena off mic, buka mic untuk bincang sesama anda, kami mendengar. Boleh Wan Nurin? Mana Wan Nurin ni? Kak, boleh cikgu? Puteri? Okey, buka mic. Wan Nurin, buka dah mic. Bincang. Adam buka mic. Bincang. Buka mic. Bincang live bincang. Bincang dalam kelas ni, bincang je ramai-ramai. Kami dengar. Kalau salah, cikgu akan bagi tahu ada benda yang kena betulkan. Okey, sekejap. Cikgu reshare my content. Sebab kita nak tengok kawan-kawan kita menulis apa ni kan. Okey. First start. Kita nak santai-santai je ni. Betul salah belakang cerita. Kat mana cikgu? Kat mana? Dekat collaboration space. Account space. Boleh nampak kat sini. Account space. Okay. Go Wan Nurin. Puteri, Balkis. Janganlah malu, tak nampak muka pun, jangan risau, dengar suara je. Cikgu tak ada tulis pun cikgu. Tak boleh tulis. Baik. Dia memang untitled page ke kena tambah page dulu? Nanti cikgu tulis. Wan Puteri Balkis Adam. Woi, nama ni sedap ni. Nama seseorang. Mungkin nama dia memang Wan Puteri binti Adam. Wan Puteri Balkis. Okay, go. Write something. You guys write something. Bawah ke tepi? Dah nampak tu, dah nampak dah. Siapa tulis? Hi, semua dah nampak dah. H-I. Okay. Lead the team. Kita buat nombor 1. Tu ada 4 soalan kan? Ada 4 soalan tapi last soalan tu tak belajar lagi. 2 soalan tak belajar lagi. Buat sama-sama lah. Apa kena buat first? Nak lagi? Highlight. Kena calculate nilai. 10:30 kita akan rehat. Say yay! Yay! Okay, good. Kita akan rehat sampai pukul 11. Okay, kira. Siapa yang sedang menyonteng ni? Kenapa senyum? Balkis tulis. Balkis ada pen. Balkis ada pen. Go Balkis. Ya. Start ke? Sampai bil je. Nampak sampai bil je. Tapi dah habis tulis lah. Nak ibu buka. Okay, meh buka. Still bil tu. Dah nampak dah butir. Butir kan? Tu Puteri kot. Dah nampak dah. Adam. David, Freddy. Siapa tulis ni? Saya bukan jari cikgu. Oh wow, nice. A good effort. Bagi clap reaction untuk Adam. Kelas. Okay, good. Atas ada ruler. You want me help you? Okay, cikgu tolong awak dari jauh. Terima kasih cikgu. Cikgu pula tak ada tulis ni. Macam mana ni?
Dekat skrin Balkis ada ruler juga kan? Um, Kalau iPad tak ada cikgu. Oh ya ke? iPad tak ada. Ya. Handphone pun tak ada kan? Okay, cikgu dah ni dah. Okay, good. Unit darab harga dah nampak dah tu. Siapa yang punya tulisan ni? Wan Nurin. Wan Nurin. Okay, go. Korang tak bincang pun tulis je. Tak cakap Okay. pun sebiji. First kita cari modal diterbitkan. Nak cari kita tulis formula dia dulu, unit darab harga. Okay. Lepas tu kita darabkan dia akan dapat 7,000 juga RM. RM cikgu. Ya, RM. 7 7,000? juta. Anda pasti? Okay, 7 juta. Okay, main Okay. juta-juta sekarang ni. Okay, good. Okay. Ada masukkan. Okay, Adam masukkan. Next, Adam. Tarikh tu Adam, jangan lupa tarikh. Sorry. Yang pertama ni tarikh. Okay, sementara tu cikgu pun conteng lah, betul. Wah, contoh. Okay, good. Modal diterbitkan dan berbayar penuh. Kena tulis full lah cikgu. Ya, sepatutnya kena tulis full. Wah, Adam. Good effort lah pakai jari. Bagus. Okay, kita naikkan sikit jawapan Adam ni. Ke tak nampak soalan pula ni lah. Okay, macam ni lah. Okay. Kawan-kawan yang lain ada soalan boleh tanya ya dekat 3-4 orang ni. Wan Kalau Puteri formula- Balkis. Ya? Cikgu, kalau formula tu tak tulis full tak dapat markah ke? Kalau saya lupa perkataan diterbitkan tu semua macam mana? Actually soalan dia ada. Biasanya soalan dia akan kira modal diterbitkan dan berbayar penuh. Macam tu. Ni harga se-share. Apa tulis ni? Sorry. Okay? Dah tak boleh dah tulis pakai jari dah? Ya, Boleh gerak-gerak? Cikgu lag ke cikgu? Ada nampak tulisan. Awak lag? Okay. Anyone else need help? Putri. Cikgu, Ya? dekat saya punya OneNote kan, saya dah buka yang ni tapi tak ada pun yang tulis-tulis ni. Tak tahu lah internet ke. Tak boleh connect. Dia Okay, tak apa. yang tak ada yang orang tulis. Tak ada yang orang tulis. Alamak. Cikgu rasa sebab internet connection ni. Okay, tak apa Putri. It's okay. Lagi? Ada lagi? Kau perlukan bantuan cikgu dah ni? Nak menulis dah ni? Okay, let me help you. Kreditkan Tulis. modal share dia. Modal share. Siapa tulis tu? Okay lah tu. Modal share biasa dah tulis tu. Okay. Kredit. Tu lebihan langganan. So berapa lebihan langganan ni? Kau tengok kat sini. Kita nak dapatkan 7 juta 10. tapi kita terima 10 juta. 10 juta. 3 juta. Yes, 3 juta lebihan.
Nah sayang. Nah. Ni untuk ibu ke untuk sayang? Ni untuk ibu ke untuk sayang? Untuk sayang. Nah. Untuk Juli dah. Untuk Jin. Okey lah. Okay, good. Lagi? Patut kena tulis dekat Bank. journal arm. Yes, bank. yes. Bank. Journal Oh, arm. debit permohonan kredit bank. Yes, betul. Debit bank, kredit permohonan. Ini baru betul satu ni. Okay, good. So bila tarikh 31 Julai. So kena sambung kat bawah ni. Sekejap cikgu. Sekejap cikgu tolong nampakkan dia ada garisan supaya awak rasa sedap sikit mata memandang menulis. Kejap, a big one. Okay. Okay, nampak? Dia punya garisan tu? Tak nampak. Nampak kan? Okay. Subhanallah. Tak apa, tak perlu perfect tulis pun tak apa. Yang penting cikgu nak tengok you guys boleh menulis. Nampak tak cikgu? Tak. Cikgu tak nampak lagi. Daripada awak. Cikgu. Ya. Tadi cikgu cakap debit bank, kredit permohonan Ya, betul. Lebihan dia bukan debit permohonan. Tak. Kita kena rekodkan dulu berapa ringgit kita terima. 1 juta. Oh, sebelum dia lah. Sebab kita kan masukkan dalam journal arm. Dalam journal arm, kita kena rekodkan apa yang kita dah terima. Sebab first kita terbit, second kita terima duit, lepas tu baru sama ada lebihan atau kurangan. Untuk bahagian lebihan tu cikgu, sama juga debit bank. Ya. Lebihan kita bayar balik kat orang. So kena kredit bank. Oh, okey. Cikgu nampak? Nampak 31 Julai? Cikgu kalau 31. kurang. Saya tak Apa dia? nampak kotak cikgu. Oh, awak tak nampak kotak? Tak apa, tulis je lah. Freedom. Saya dah tulis yang debit bank untuk yang 10 juta Tadi ada dengan nampak. Lepas tu hilang. Kotak Adam ada? Okay, so perlukan bantuan cikgu ke? Cikgu tolong awak Okay. So Julai. Okay, so Julai 30. 31, sorry, 31. So kat sini kita akan masuk bank sebanyak 10 juta kita terima duit. Betul tak? Betul. Okay, ibu pakai. Okay, so lepas tu kita kena tutupkan dengan akaun permohonan share biasa. Okay, nampak? And then, disebabkan kita minta 7 juta sahaja. Jadi, terlebih 3 juta macam Puteri cakap tadi. Terlebih. Jadi, bila dia terlebih, kita kena bayar. So, bila kita kena bayar balik, jadi kita akan tulis dekat sini. Sorry. Permohonan share biasa 3 juta. So kat sini bank, duit keluar balik. Instead of 10 juta, jadi dalam bank kita hanya tinggal 7 juta. Okay? Nampak kelas? Nampak. Okay. So next, dia minta kita rekodkan langganan yang dipulangkan dalam journal arm. Kita dah masukkan. Terbitan share, ini terbitan
And then dia tak suruh buat ledger kan. Okay. Masih boleh digest lagi apa yang cikgu cerita hari ni? Boleh. Boleh cikgu. Boleh Okay. So next kita akan buat dia punya account. So account yang pertama kita akan buat adalah account permohonan share biasa. Okay. So account permohonan share biasa kita akan apa tadi? Hadam tulis apa kat sini? Kita kena debitkan. Debitkan tulis modal share biasa 7 juta. Okay, next kita buka akaun permohonan. Bukan dah. Akaun modal, sorry. Maafkan cikgu. Akaun modal share biasa. Jadi kita transfer catatan beregu ke bawah ini. Jadi kita akan tulis kat sini. Permohonan share biasa 7 juta. Okay. Next kita nak rekodkan bank. So masukkan. Apa lagi kita kena buka account bank. Account bank. So kat sini kita akan debitkan sebab kita dapat 10 juta. So permohonan share biasa 10 juta. So beregu masuk dekat sini. Tulis bank 10 juta. Okay. Next kita ada yang terlebih. Betul tak? Terlebih langganan tadi. Jadi kita kena keluarkan balik. Jadi kita keluarkan balik kat sini. Kita tulis bank 3 juta. So regukan balik dia dengan akaun bank. Pergi ke sini kita tulis permohonan share biasa 3 juta. Okay, so awak nampak tak pergerakan yang cikgu buat akaun tadi ledger ni? Nampak cikgu. Kelas? Nampak jelas Nampak. Okay, so thank you Adam, Balkis, Putri dengan Wan Nurin. Okay, so sehubungan itu kita berehat dulu seketika. Okay, sampai pukul 11. So you guys boleh leave the meeting dulu. Nanti pukul 11 kita masuk balik. Okay, boleh kelas? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Suara cikgu bertulang. Okay. Pergi berehat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cikgu. Waalaikumsalam cikgu. Waalaikumsalam cikgu. Terima kasih cikgu.